Anda pernah dijanjikan ubat yang mampu menyembuhkan kencing manis, darah tinggi, malah masalah kelenjar prostat hanya dengan satu bancuhan herba, semua masalah kononnya akan selesai. Bunyi macam terlalu hebat, kan? Terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kemungkinan besar anda sudah pun terserempak dengan iklan ini di internet. Iklan yang berwarna-warni, testimoni yang melambung-lambung, gambar doktor, malah artis terkenal. Mereka semua serentak bercerita tentang keajaiban teh monastik ini. Tapi, apa sebenarnya yang tersembunyi di sebalik nama yang gah ini? Hari ini, kita akan buat siasatan penuh. Kita akan selongkar di sebalik tabir perniagaan jutaan ringgit ini dan dedahkan. Adakah teh monastik ini benar-benar ubat kuno yang diwariskan oleh Sami yang bijaksana, atau ia sekadar salah satu penipuan terbesar dan paling sinis dalam dunia perubatan tradisional hari ini? Tonton video ini sampai habis dan anda akan belajar membezakan mana yang betul dan mana yang palsu supaya anda tidak lagi terperangkap dalam jerat penipu. Pernah terserempak dengan iklan teh ini? Kongsikan di ruangan komen penyakit apa yang mereka janji nak sembuhkan. Sebelum kita mulakan pembongkaran ini, mari kita teliti kisah legenda di sebalik teh ini. Dari mana ia datang? Pihak pemasaran melukiskan gambaran yang sangat indah kepada kita. Kononnya, di sebuah biara yang terpencil, hilang di dalam hutan belantara, terdapat resipi rahsia yang diwarisi turun-temurun selama berabad-abad. Sami-sami yang arif, yang mempunyai ilmu sakti tentang kuasa herba, telah mencipta ramuan yang mampu menyembuhkan pelbagai penyakit. Mereka dikatakan mengumpul herba pada hari-hari tertentu mengikut fasa bulan dan membacakan doa-doa khas menghasilkan sejenis eliksir kesihatan. Kisah ini memang kedengaran romantik dan sangat meyakinkan. Ia menyentuh penghormatan kita terhadap tradisi, kepercayaan kepada sesuatu yang tulen dan asli, yang belum dicemari oleh industri farmasyutikal moden. Bayangan Sami yang rendah diri, yang sudi berkongsi ilmu mereka dengan dunia, menimbulkan rasa percaya yang amat mendalam. Dan inilah asasnya kisah legenda yang indah, tetapi sebenarnya rekaan semata-mata yang digunakan untuk membina seluruh empayar jualan teh monastik ini. Ingatlah cerita ini kerana ia adalah alat manipulasi utama yang pertama dan paling penting digunakan oleh penjual. Baiklah, cerita dongeng tadi kita dah faham. Sekarang, jom kita tengok macam mana kisah itu boleh bertukar jadi duit betul. Ini dia, jentera pemasaran yang beroperasi habis-habisan. Saksikan, anda takkan pernah jumpa teh monasteri ni di farmasi besar yang boleh dipercayai. Tempat dia bernafas hanya di internet. Selalunya, ia muncul dalam bentuk laman web satu muka surat yang sangat terang, berjerit-jerit atau kita panggil landing page. Reka bentuk laman web ni ikut skema jualan agresif yang klasik. Anda akan nampak tajuk besar-besar macam "Syok, doktor sembunyi rawatan ni." Kemudian ada pemasa undur yang tunjuk kononnya diskaun hebat 50% tu akan habis sebentar lagi. Dan jangan lupa ada kaunter yang cakap tinggal 3 pack saja lagi dalam stok. Semua elemen ni ada satu tujuan saja, nak bagi anda panik, rasa rugi kalau terlepas dan paksa anda buat keputusan beli segera tanpa fikir panjang. Mereka tak bagi anda masa langsung untuk buat analisis, cari maklumat atau tanya doktor dulu. Anda ibarat ditolak ke butang tempah sekarang dengan memainkan emosi manusia yang paling asas. Ini adalah psikologi jualan semata-mata dan tak ada kena-mengena langsung dengan menjaga kesihatan anda. Kenapa ya?
Skim yang nampak macam senang ni boleh jadi sangat berkesan sebab dia tembak tepat pada sasaran. Betul-betul kena tempat yang kita paling lemah dari segi fikiran kita. Penjual-penjual teh herba ni, dia orang memang pandai bab psikologi. Dia orang tahu sangat luka mana yang mesti dia orang tekan. Luka yang pertama dan paling utama itu adalah ketakutan. Takut kalau kena penyakit kronik, takut bila dah tak berdaya nanti, dan takut nak hadap rawatan yang susah dan mahal. Bila kita dah rasa takut, fikiran kita yang sepatutnya berhati-hati tu terus hilang macam tu saja. Poin yang kedua, ini pasal kurang percaya pada perubatan moden atau hospital kerajaan. Ramai yang dah penat beratur panjang kat klinik, penat dengan kesan sampingan ubat, dan kadang-kala doktor pun tak boleh nak bagi penyelesaian segera. Jadi, bila ada yang tawarkan ubat tradisional semula jadi yang dah terbukti berabad-abad, benda tu nampak macam penyelamat lah. Dan yang ketiga, poin yang paling penting sekali adalah keinginan kita untuk cari keajaiban. Nak sangat ada satu jalan penyelesaian yang senang macam magis untuk semua masalah kita. Jauh lebih mudah nak percaya teh ni boleh sembuh daripada kena ubah cara hidup, jaga makan dan telan ubat doktor selalu. Pemasar ni bukan jual setakat teh herba saja, tapi dia orang jual harapan. Dan yang menyedihkan, ramai yang sanggup bayar harga yang tinggi semata-mata sebab nak beli harapan tu. Produk mereka nampak meyakinkan. Penipu-penipu ni sanggup buat pemalsuan secara terang-terangan. Mereka cipta laman sesawang klon yang menyamar macam laman web rasmi. Contohnya, mereka tiru laman web Kementerian Kesihatan atau Institut Penyelidikan yang diada-adakan. Macam kononnya Institut Penyelidikan Fitoterapi. Dekat laman-laman palsu ni, kita akan nampak lambang, bendera dan reka bentuk yang kita biasa tengok dekat portal kerajaan. Mereka siarkan hasil kajian klinikal yang kononnya membuktikan teh tu berkesan 100%. Hakikatnya, semua kajian ni adalah cerita rekaan semata-mata dari A sampai Z. Malah ada juga diletakkan surat perintah dan arahan palsu. Contohnya kononnya teh tu dah dimasukkan dalam program kebangsaan untuk pemulihan kesihatan. Macam mana nak kenal pasti laman web palsu ni? Senang saja. Pertama, tengok alamat laman web URL dekat bar alamat. Alamat dia confirm tak sama dengan alamat rasmi. Kedua, laman web palsu ni biasanya tak ada bahagian lain pun, melainkan cuma halaman yang cerita pasal teh tu saja. Kita tak boleh klik pada pautan lain atau buka dokumen-dokumen lain. Seluruh laman web tu hanyalah satu halaman iklan yang besar. Tujuan dia cuma satu, nak kelirukan kita supaya kita percaya yang sumber maklumat tu adalah sahih dan berwibawa. Pemain teh ajaib ni tentulah doktor-doktor berwibawa yang kononnya pakar. Kalau kita tengok laman web penjual, mesti kita jumpa gambar orang senyum pakai kot putih dengan stetoskop tergantung dekat leher. Sebelahnya akan diletakkan gelaran jawatan yang panjang berjela. Contohnya, Profesor Dr. Sains Perubatan, Ketua Pakar Fitoterapi Negara, Encik Sempurna namanya. Macam hebat gila, kan? Tapi, kalau kita ambil gambar Profesor ni, lepas tu upload dan cari guna carian gambar, ada kejutan menanti. 99%, 99% kemungkinan besar dia bukan doktor yang sebenar. Dia cuma model dari laman stok gambar luar negara. Nama dia mungkin John atau Michael. Gambar dia ni sesiapa pun boleh beli. Cuma bayar beberapa ringgit je. Semua gelaran, pangkat dan kejayaan tokoh perubatan ni, semuanya rekaan semata-mata.
profesor yang kononnya pakar tu memang tak wujud pun dalam dunia ni. Ini satu lagi cara penipuan. Sebab mereka tahu orang tak akan rajin nak semak maklumat tu. Orang kita ni biasa percaya pada doktor. Jadi, penipu ni ambil kesempatan tanpa segan silu, mereka cipta sebarisan pakar palsu semata-mata nak lariskan barang jualan diorang. Bukan setakat itu sahaja. Untuk meyakinkan orang ramai yang masih ragu-ragu, mereka menggunakan senjata paling ampuh, iaitu selebriti. Anda mungkin terjumpa temu bual palsu yang memaparkan pengacara TV, pelakon atau penyanyi terkenal. Dalam temu bual itu, kononnya mereka berkongsi rahsia kesihatan dan menceritakan bagaimana teh biarak ini menyelamatkan mereka daripada penyakit yang serius. Temu bual ini disiarkan di laman web yang direka supaya kelihatan seperti portal berita popular yang sah. Hakikatnya, tiada seorang pun daripada selebriti ini tahu menahu bahawa mereka sedang mengiklankan teh tersebut. Penipu-penipu ini hanya mengambil gambar mereka daripada sumber terbuka, mencipta cerita rekaan atas nama mereka dan mewujudkan laman web palsu. Ini bukan sahaja menipu pembeli, malah ia merupakan pelanggaran undang-undang secara terang-terangan. Bagaimanapun, sebelum selebriti atau peguam mereka sempat mengesan penipuan itu dan berjaya memadamkannya, laman web tersebut sudah pun menjana keuntungan lumayan dan berpindah ke alamat baharu. Oleh itu, jika anda melihat mana-mana individu terkenal mengiklankan produk yang meragukan, layanilah perkara ini dengan rasa sangat sangsi. Kemungkinan besar nama mereka hanya disalahgunakan oleh penipu. Sekarang, mari kita lihat yang paling penting, apa isinya. Yang diletak dalam kotak cantik-cantik tu. Kita mulakan dengan yang paling terkenal. Orang panggil teh biara untuk kencing manis. Pihak penjual janji kononnya, apa ni boleh stabilkan paras gula, pulihkan semula pankreas kita sampai kita tak perlu lagi cucuk insulin. Dengarnya macam satu keajaiban perubatan lah, ya? Tapi bila kita selidik, apa isinya? Biasanya, ia cuma himpunan herba-herba biasa yang kita kenal. Bunga kamomil, ros hutan, ros hip, St. John's wort, beri biru, blueberry, ekor kuda, hostel dan akar dandelion. Memang tak dinafikan herba-herba ni ada khasiatnya. Ros hutan kaya dengan vitamin C, kamomil ada kesan anti radang, beri biru pula baik untuk mata. Tapi, boleh ke gabungan herba-herba ni betul-betul rawat kencing manis jenis 1 atau jenis 2? Jawapannya mudah dan tegas. Tidak. Ada satu pun herba ini yang mampu menggantikan insulin atau ubat yang doktor bagi untuk kawal gula. Setengahnya mungkin boleh bagi kesan yang sangat lembut, sekadar sokongan sahaja. Tapi untuk mengatakan ia adalah rawatan lengkap untuk kencing manis, itu adalah penipuan besar yang berbahaya. Ia boleh meragut kesihatan dan bahkan nyawa seseorang jika dia percaya pada iklan palsu, berhenti mengambil ubat-ubatan yang telah disarankan oleh doktor. Satu lagi produk yang tengah viral sekarang ni ialah teh monasteri. Kononnya untuk merawat tekanan darah tinggi. Janji-janji yang diberikan pun bukan main hebat. Kononnya boleh normalkan tekanan darah, bersihkan salur darah kita dari plak kolesterol jahat dan elakkan terus serangan jantung serta stroke. Tapi bila kita tengok bahan-bahan dalam teh ni, selalunya kita akan jumpa herba seperti motherwort, hawthorn, cutweed, pudina dan juga valerian. Ini semua herba yang biasa-biasa dan secara
umumnya selamat. Motherwort dan valerian ni ada kesan sedatif atau penenang. Dia boleh bantu kita kurangkan stres dan rasa relax sikit. Kalau tekanan darah naik sebab kita tengah stres, mungkinlah ia akan turun sedikit, tapi ini secara tak langsung sahaja. Hawthorne pula memang secara tradisional digunakan untuk sokongan sistem kardiovaskular. Namun, tiada satu pun herba ini yang betul-betul mampu cuci salur darah atau menggantikan ubat moden yang doktor bagi khas untuk kita yang dipilih secara individu untuk setiap pesakit. Nak harapkan secawan teh macam ni dapat selamatkan kita daripada krisis darah tinggi, itu sangat bahaya. Ibaratnya macam nak padamkan api besar dalam rumah dengan hanya menggunakan secawan air. Kesannya sangat minima dan masa berharga untuk kita ambil ubat yang betul akan terbuang begitu saja. Pihak pemasar memang tidak pernah lupa golongan lelaki. Contohnya teh biarak monastic tea yang diiklankan kononnya untuk merawat prostatitis. Mereka menjanjikan ia mampu menghilangkan rasa sakit, mengurangkan keradangan, mengembalikan tenaga batin dan menyelesaikan semua masalah dalaman kaum lelaki. Ini adalah isu yang sangat sensitif dan ramai lelaki yang segan atau malu nak berjumpa doktor. Sebab itulah mereka mudah tertarik dan cepat-cepat mencuba penyelesaian mudah dan rahsia yang dijumpai di internet. Jadi, apa sebenarnya yang ditawarkan kepada mereka? Dalam campuran herba lelaki ini, biasanya kita akan jumpa bahan seperti Evans atau fireweed, St. John's wort, akar calamus dan yarrow. Memang benar ada setengah herba ini. Contohnya Evans tadi yang digunakan dalam perubatan tradisional untuk masalah kelenjar prostat, terutamanya kerana sifatnya yang boleh mengurangkan keradangan. Bakal pun data saintifik moden tentang keberkesanan herba-herba ini sebenarnya sangat terhad dan hasilnya pula sering bercanggah. Herba-herba ini mungkin boleh digunakan sebagai sokongan kepada terapi rawatan yang disarankan doktor, tetapi ia sama sekali tidak boleh dijadikan kaedah rawatan yang utama dan tunggal. Prostatitis, radang prostat, adalah penyakit serius. Tidak dirawat dengan cara yang betul, ia membawa kepada komplikasi yang amat buruk. Bergantung harap pada teh herba dari internet untuk isu sepenting ini, itu bermakna anda sedang mempertaruhkan kesihatan dan kekuatan batin anda sendiri. Sudah tentu, tak sah kalau tak sentuh pasal topik kurus ni. Teh biara untuk kurus, monastic tea ni memang laku keras, sentiasa jadi perhatian. Iklan dia janji boleh bakar lemak tanpa perlu diet atau bersenam, metabolisme cepat dan boleh hilang 10 kilo sebulan. Siapa tak nak, kan? Ini memang impian berjuta-juta orang dan penjual tahu sangat perkara ni. Mari kita tengok macam mana kesan ajaib ni boleh jadi. Sebenarnya ramuan dia senang sahaja. Ia adalah herba-herba yang sangat kuat kesan melawas, laksatif dan membuang air kecil, diuretik. Contohnya daun sena, caskara atau daun-daun lain yang buat kita asyik ulang alik ke tandas. Bila minum teh macam ni, memang betul nombor kad penimbang akan turun. Tapi jangan gembira dulu. Penurunan berat tu bukan lemak yang terbakar. Itu cuma air dan segala isi perut serta najis yang keluar dari badan kita. Sebaik sahaja kita berhenti minum teh tu, berat badan akan naik balik. Bukan sahaja tak berkesan, tapi sangat berbahaya. Asyik sangat guna ubat lawas dan ubat buang air ni boleh buat kita kering air, dehydration, kehilangan mineral penting dalam badan dan merosakkan usus serta buah pinggang.
Anda bukan makin kurus, tapi sedang buat mudarat besar pada kesihatan sendiri. Kisah paling lawak, tapi pada masa sama paling jelas nampak penipuan dia, ialah bila kita cuba periksa kandungan teh-teh biarak atau teh herba yang pelbagai jenis ni. Selalu sangat kita akan dapati teh untuk kencing manis, teh untuk darah tinggi dan teh untuk prostat. Punya ramuan tu hampir sama saja. Set herba yang sama, contohnya macam kamomil, pudina atau herba biasa, dijual dengan label berlainan kononnya untuk merawat penyakit yang totally berbeza. Memang tunjuk betapa sinisnya atau tak jujurnya pengeluar-pengeluar ni. Mereka tak peduli pun pasal khasiat sebenar herba tu. Dan tak kisah pun produk tu betul-betul boleh tolong orang ke tak. Apa yang mereka buat senang saja. Herba yang paling murah dan senang dapat, bungkus dalam kotak yang sama, tukar nama dekat luar kotak tu. Lepas tu jual harga cekik. Cuba fikir sendirilah. Boleh ke satu benda yang sama tu serentak boleh turunkan gula, stabilkan tekanan darah dan rawat masalah prostat? Mestilah tak boleh. Dalam perubatan, tak ada benda macam ni. Tiada wujudnya pil ajaib serbaguna untuk semua penyakit. Teh herba serbaguna pun memang tak ada juga. Inilah penanda utama yang patut buat kita berhati-hati dan tunjukkan yang kita tengah berdepan dengan penipuan 100%. Selepas segala yang kita bincangkan, mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah semua herba ini sekadar kosong, tiada manfaat langsung? Tidak, bukan begitu. Manfaatnya sudah pasti ada, tetapi manfaatnya jauh berbeza daripada apa yang dicanangkan oleh iklan. Minuman herba biasa seperti campuran bunga kamomil, pudina, thyme atau buah ros sebenarnya adalah minuman yang sangat baik. Ia mampu membantu kita merehatkan fikiran selepas seharian bekerja, menghilangkan sedikit ketegangan saraf dan menghangatkan badan apabila cuaca dingin. Kandungan vitamin dalam buah ros atau daun karen misalnya dapat membantu menjaga sistem imun kita terutamanya semasa musim salsema. Ia berfungsi sebagai ejen penguat badan, penenang dan pencegahan umum. Teh sebegini adalah pelengkap yang menyenangkan dan berfaedah kepada diet harian anda. Namun, perkataan utama di sini ialah pelengkap. Ia sama sekali bukan ubat. Ia tidak merawat kencing manis, tidak membersihkan saluran darah dan juga tidak membakar lemak badan. Manfaat sebenar minuman herba terletak pada tindakan yang lembut dan menyokong kesihatan secara menyeluruh. Jadi, apabila ada pihak yang cuba menjual kamomil biasa kepada anda, kononnya ia adalah penawar segala penyakit, mereka sebenarnya sedang menipu anda, mengelabui mata dan menggandakan harga. Jauh lebih baik sebenar tersebut. Jangan kita lupakan satu lagi faktor yang sungguh kuat, iaitu yang kita panggil kesan placebo. Ini terjadi bila seseorang itu mula rasa sihat atau lega, padahal dia cuma makan ubat kosong ataupun pil gula-gula yang tiada khasiat pun, tetapi dia percaya betul-betul yang ubat itu mujarab. Kuasa minda atau keyakinan diri kita ni memang amat besar kalau kita dah bayar mahal-mahal untuk teh ajaib yang kononnya boleh sembuh dan kita mengharap sangat ia berkesan. Otak kita memang boleh hidupkan mekanisme dalaman badan yang menyebabkan kita rasa lega buat sementara. Mungkin tekanan darah turun sikit, rasa lebih tenang dan kurang cemas. Kita akan yakin 100% yang teh itulah yang menolong kita, lalu kita beri testimoni yang melambung-lambung. Testimoni inilah yang akan digunakan terus
oleh penipu-penipu tu dalam iklan mereka. Inilah bahaya kesan placebo dalam kes macam ni. Ia bukan sahaja menutup masalah sebenar tanpa menyelesaikannya, tetapi ia juga menyediakan bukti palsu yang amat disukai oleh penjual-penjual curang ini. Mereka guna peluang ni puas-puas sebab mustahil untuk dibuktikan yang rasa sihat itu bukan disebabkan teh, tetapi disebabkan keyakinan diri kita sendiri. Kita rasa kita dah berubat, padahal penyakit kita senyap-senyap terus melarat. Kita dah bincang sebelum ni, teh herba atau teh monasteri ni, kalau nasib baik, ia cuma tak berkesan. Tapi, adakah ia boleh memudaratkan? Ya, malah sangat-sangat berbahaya. Pertama sekali, herba-herba ini adalah alergen yang kuat. Sesiapa sahaja boleh mendapat reaksi alahan yang teruk daripada mana-mana komponen dalam campuran teh itu. Ini termasuk bengkak teruk atau dalam istilah perubatan dipanggil angioedema. Keduanya, banyak jenis herba tidak boleh diambil serentak dengan ubat-ubatan tertentu. Contohnya, herba seperti St. John's wort boleh mengurangkan keberkesanan banyak ubat. Ini termasuk pil perancang keluarga dan ubat anti-kemurungan, antidepressants. Penjual teh herba ini pasti tidak akan pernah beritahu anda tentang bahaya ini. Ketiganya, jika kita ambil herba diuretik, pelawas kencing atau herba pelancar hempedu secara berlebihan dan tak terkawal, ini boleh mencetuskan pergerakan batu karang dalam buah pinggang ataupun di hempedu. Kalau ini berlaku, bersedialah untuk rasa sakit yang amat sangat dan terpaksa dikejarkan ke hospital segera. Akhir sekali, banyak herba meletakkan beban tambahan pada hati, liver dan buah pinggang kita. Kalau makcik-pakcik dah ada masalah dengan organ-organ ini, teh sebegini boleh memburukkan lagi keadaan dengan sangat serius. Ingatlah, sesuatu yang natural atau semula jadi itu tidak semestinya selamat. Mana-mana tumbuhan yang ada kesan perubatan, pasti ada pantang larangnya, contraindications dan kesan sampingannya, side effects juga. Sekarang, mari kita bincang pasal yang paling penting sekali, iaitu harga dia. Harga standard untuk sekotak teh biarak ni, kalau kita tengok kat laman web jualan, selalunya dalam 50 halal. Dan itu pun dia kata dah diskaun 50%. Jadi, kalau tak diskaun, harga penuh dia boleh mencecah hanya untuk 100 gram serbuk daun kering. Jom kita buat satu kira-kira mudah. Kita pergi laman web farmasi dan kita tengok berapa kos kalau kita beli semua bahan-bahan yang sama tu secara berasingan. Sekotak teh chamomile baru 5 lemai, rose hip atau buah mawar mungkin 18. Daun pudina baru 14 dan seterusnya. Kalau kita campurkan semua kos bahan-bahan yang ada dalam ramuan ajaib ni, kos sebenar dia atau modal dia paling tinggi pun cuma 10 hingga 15 sahaja. Selebihnya tu kita bayar untuk cerita dongeng yang indah, untuk iklan yang agresif dan untuk kos call centers yang asyik-asyik telefon kita, paksa suruh beli 5 kotak terus. Bezanya dah 10 kali ganda. Kita dipaksa bayar 100 untuk benda yang harga sebenar dia baru $10. Inilah rahsia sebenar bisnes macam ni. Jual barang yang modalnya sikit sangat, tapi diletak harga markup sampai beratus-ratus kali ganda. Ramai orang tertanya-tanya, kalau dah terang-terang menipu, kenapa penjual-penjual ni tak diambil tindakan undang-undang pun? Jawapannya terletak pada selok-belok undang-undang yang agak rumit. Sebabnya mudah, teh monasteri ini hampir tak pernah didaftarkan sebagai ubat atau produk perubatan yang betul. Mereka jualnya sebagai suplemen kesihatan
atau makanan tambahan, atau kadang-kadang cuma sebagai makanan biasa, kononnya teh herba saja. Bila jadi macam ni, ia terlepas daripada kawalan ketat yang perlu dipatuhi oleh ubat-ubatan yang sah. Kalau tengok dekat bungkusan, anda takkan jumpa janji-janji nak sembuhkan kencing manis atau kanser. Yang ada hanyalah ayat-ayat kabur, contohnya, membantu meningkatkan tahap kesihatan keseluruhan atau sumber flavonoid. Janji besar-besar tu semuanya diucapkan secara lisan oleh operator pusat panggilan atau diletakkan di laman sesawang, website. Sementara yang senang sangat nak dipadamkan dan dibuka balik. Dalam situasi macam ni, nak buktikan yang mereka ni menipu memang sangat susah. Penjual-penjual ni boleh sentiasa bagi alasan, kami cuma jual teh biasa. Apa yang pembeli tu fikirkan atau bayangkan, itu bukan tanggungjawab kami. Ini memang satu skim yang licik dan dirancang teliti. Membolehkan mereka bebas daripada hukuman bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya orang-orang di sebalik penjualan teh Tok Sami ini. Ini bukan Sami dan mereka juga bukan pakar herba. Ini adalah sebuah industri besar yang beroperasi berdasarkan undang-undang yang dipanggil arbitrage commodity. Ada pengeluar yang membeli atau menanam herba-herba yang paling murah, kemudian membungkusnya dalam kotak. Ada pemilik rangkaian rakan kongsi yang menyediakan tawaran pengiklanan yang menarik. Dan ada ribuan individu yang digelar arbitragnik yang membeli iklan di internet mengarahkan trafik ke laman web jualan. Bagi setiap pelanggan yang membuat pesanan, arbitragnik ini akan menerima komisen atau peratusan keuntungan mereka. Untuk memastikan pelanggan yakin dan membeli, pusat panggilan call center yang besar akan beroperasi. Mereka dilatih khas dalam teknik tekanan psikologi. Mereka diajar cara menjawab bantahan, memujuk dan menekan pelanggan sehingga mereka membuat pembelian. Ini adalah sebuah jentera gergasi yang tidak berperasaan, di mana setiap peserta menerima bahagian keuntungan masing-masing. Dan tiada seorang pun daripada mereka peduli tentang kesihatan anda. Bagi mereka, anda bukan pesakit tetapi hanyalah prospek. Satu permohonan yang mesti ditukarkan menjadi wang tunai. Iklan yang gempak dan ulasan palsu di laman web itu cerita lain. Tapi, apa kata pembeli sebenar yang dah cuba teh ini? Kalau kita cari di forum bebas atau media sosial, boleh jumpa beratus, malah beribu-ribu kisah pelanggan yang kena tipu. Mereka kata, sebab percaya iklan, mereka sanggup habiskan duit simpanan dengan harapan nak sembuh. Tapi hasilnya tak jadi apa-apa pun. Ramai yang mengadu tentang cara kerja operator call center yang sangat agresif. Mereka ini macam paksa kita beli lebih dari yang kita nak, betul-betul mendesak. Ada juga yang melaporkan kesan sampingan seperti alahan atau masalah perut. Ini contoh kisah yang biasa kita dengar. Saya yang dah tua tengok iklan teh untuk sakit sendi, dia pun order set rawatan yang kosnya tinggi. Dah minum sebulan tapi tak ada pun rasa lega. Bila nak telefon balik, nombor dah tak jawab. Laman web pun dah tak boleh buka. Sangat sedih, rasa tertipu sebab dia ni orang tua, duit pencen je yang ada. Kisah-kisah macam ni banyak sangat dan semuanya lebih kurang sama. Semuanya tentang wang yang lesap, harapan yang tak tercapai dan kekecewaan yang mendalam. Ulasan-ulasan inilah bukannya puji-pujian palsu yang dibayar, yang menceritakan kebenaran sebenar tentang teh monastik ini. Macam mana kita nak elakkan diri daripada jadi mangsa penipuan? Macam mana kita nak bezakan produk penipu dengan
ramuan herba yang betul-betul berkualiti untuk kesihatan dan kekuatan badan. Ada beberapa tanda amaran yang penting sangat untuk kita perhatikan. Tanda yang pertama dan paling utama, janji untuk menyembuhkan penyakit yang serius. Ingatlah baik-baik, tiada suplemen, tiada teh herba pun yang boleh merawat kencing manis, kanser darah tinggi atau prostat. Itu semua adalah tugas ubat-ubatan dari farmasi atau doktor. Tanda kedua, pemasaran yang terlalu agresif. Contohnya ada jam kira detik, timer, diskaun yang melampau dan tajuk-tajuk iklan yang menjerit-jerit. Tanda ketiga, dijual hanya melalui internet sahaja. Kalau produk itu tak ada dijual di farmasi atau klinik, itu dah jadi sebab utama untuk kita berhati-hati. Dan tanda keempat, menggunakan doktor palsu atau selebriti yang dibayar untuk membuat testimoni dalam iklan mereka. Tanda kelima, harga yang terlalu mahal atau harga cekik darah berlipat kali ganda lebih tinggi daripada harga ramuan herba yang sama di farmasi. Kalau anda nampak 2 atau 3 tanda amaran ini, percayalah, ini adalah penipuan 100%. Tutup sahaja laman web itu dan jangan sesekali kembali ke sana. Sebelum penutup, mari kita bincangkan satu soalan penting. Apa yang perlu kita buat jika kita ingin menjaga kesihatan menggunakan herba? Rawatan herba atau fitoterapi, ini sebenarnya satu ilmu yang luas yang memang boleh memberi manfaat besar asalkan kita melakukannya dengan bijak. Peraturan pertama dan paling utama, jangan buat sendiri. Jangan sesekali mencuba tanpa ilmu. Sebelum mula mengambil apa-apa jenis herba pun, wajib dapatkan nasihat daripada doktor yang merawat anda. Hanya doktor anda yang tahu selok-belok badan anda, tahu penyakit apa yang anda hadapi dan ubat-ubatan hospital apa yang sedang anda ambil. Mereka akan beritahu sama ada anda boleh menggunakan herba dan herba yang mana yang paling sesuai. Peraturan kedua, beli herba atau produk campuran herba hanya di farmasi berlesen. Di farmasi, mereka menjual produk yang disahkan dan sudah lulus pemeriksaan kualiti. Dengan cara ini, anda pasti yang anda beli adalah tumbuhan yang betul, seperti yang tertera pada bungkusan, bukannya rumput liar yang dikutip di tepi jalan. Dan peraturan ketiga, anggaplah rawatan herba ini sebagai penambah, bukan pengganti rawatan utama. Herba boleh membantu melegakan simptom dan menguatkan badan, tetapi ia tidak boleh menggantikan ubat-ubatan penting yang telah diberikan oleh doktor pakar. Pendekatan yang waras dan fikiran yang kritikal, inilah kunci utama untuk melindungi diri daripada penipuan produk kesihatan palsu dan juga jaminan untuk kesihatan yang berpanjangan. Baiklah, mari kita rumuskan hasil siasatan kita ini. Jadi, apa sebenarnya rahsia besar di sebalik teh monastik ini? Rahsianya amat mudah, sampai nak gelak pun ada. Resipi purba konon tu memang tak wujud langsung. Ramuan ajaib yang digembar-gemburkan ini selalunya hanyalah himpunan herba paling murah dan biasa. Contohnya seperti kamomil, pudina atau rosehip yang boleh dibeli di mana-mana kedai ubat atau farmasi dengan harga yang sangat rendah. Rahsia sebenar bukan terletak pada ramuan tetapi pada strategi pemasaran yang sangat bijak dan sinis. Penipu-penipu ini mencipta legenda yang indah, menyandarkannya kepada kononnya doktor atau selebriti palsu dan menjual produk yang tak seberapa nilainya dengan keuntungan ribuan peratus kepada orang ramai yang sedang ketakutan dan mencari harapan. Jadi, teh monastik ini bukanlah ubat. Paling baik pun, ia cuma minuman yang menyegarkan
dan tidak berbahaya. Tetapi paling teruk, ia boleh jadi produk berbahaya yang dibeli dengan harga melampau daripada penipu. Dan lebih teruk lagi, ia melengahkan anda daripada mendapatkan rawatan perubatan sebenar. Terima kasih kerana sudi tonton video ini sampai habis. Jika maklumat ini bermanfaat dan anda mahu lebih banyak pendedahan seperti ini, jangan lupa tekan butang like dan langgan subscribe saluran kami. Sekarang, soalan untuk anda. Pernahkah anda atau ahli keluarga anda membeli teh monastik atau ubat ajaib yang seumpamanya? Kongsikan kisah anda di ruangan komen. Adakah ia benar-benar membantu atau anda rasa tertipu? Mari kita bincangkan bersama